Nantilah macam mana simpan. Kalau aku secara peribadi, aku lebih suka simpan di Gap Account dalam aplikasi Public Gold. Aku beli je dalam app ni dan setiap pembelian Public Gold ada backup dengan emas sebenar. Bila simpan dalam aplikasi, nak jual pun bagi aku senang dan katakanlah ada masalah pada handphone ni. Aku boleh akses dekat handphone lain. Katakanlah nombor pun berubah, aku boleh pergi ke cawangan bawa IC aku untuk retrieve balik akaun aku. Tapi bagi korang yang berminat dengan emas fizikal, tak ada masalah. Kat sini boleh withdraw. Kalau emas korang dah cukup, korang boleh withdraw ikut design mana yang korang nak. Lepas tu pandai-pandailah simpan. Kalau korang cuai, nak buat macam mana? Takkanlah salah kita. Sebab tu, orang yang simpan emas, dia tak cerita kat orang. Selalunya kita tahu orang tu simpan emas, lepas dia dah jual, dia dah buat untung, lepas tu dia dah belanjakan duit tu. Barulah dia cerita kat orang, dulu dia simpan emas, banyak ni, banyak ni. Jadi, pandai-pandailah simpan.